Baik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah. Kenapa saya dalam sekarang ini, dengan gambar ini, ada beza tak puan-puan? Yang mana handsome, sekarang ke gambar? Sekarang ke gambar? Kuat jawab sekarang ya. Puan-puan, tuan-tuan, Dr. Nokslina, saya seorang stroke survivor. Yang belum tahu, saya stroke survivor, stroke fighter. 15 Ramadan tahun lepas, saya sihat-sihat, tak ada rasa sakit kepala, tak rasa pening kepala, tak rasa apa pun. Yang saya rasa macam biasa. Sehari sebelum, hari Sabtu, jadual saya mula, saya ada kuliah subuh. Kemudian petang itu, saya pergi berbuka puasa di rumah sahabat saya di Shah Alam. Malam itu, saya bersolat sunat tarawih di Surau Al-Amin di Shah Alam. Malam itu, anak saya yang sulung jadi imam di surau tersebut, dan saya selepas itu menyampaikan kuliah tarawih. Tak ada sebarang tanda pun Zarifi, tak sampai 8 jam, esok subuh kamu akan kena stroke Zarifi. Pagi tu, subuh, Dr. Sina, saya masih ingat, isteri saya masak bihun goreng untuk bersahur. Saya makan dengan penuh selera, bubuh kicap sikit, ada telur mata sikit, dan pagi tu takdir Allah, jadual kuliah subuh saya pagi tu di surau taman perumahan saya. Pagi tu saya ke surau, naik motor sajalah tuan. Naik motor saja, tak pakai topi keledar lah kan. Sebab apa? Sebab surau dalam taman. Ketika naik motor tu, tak rasa apa-apa pun, rasa macam biasa sahaja. Ringkas cerita, sampai surau sembahyang subuh. Saya tak jadi imam, saya jadi makmum. Allahu Akbar. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, kemudian baca doa qunut. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wirid, baca doa. Kemudian tibalah giliran saya untuk menyampaikan kuliah subuh pada pagi tersebut, 15 Ramadan. Perempuan, kebetulan kan tarikh Perang Badar berapa Ramadan, perempuan? Semua tunduk bawah kan, macam baca buku kan. 17 Ramadan. Jadi saya pagi tu topiknya tentang Perang Badar lah, perempuan. Kebetulan jenis saya ni kalau ceramah memang suara tinggi macam ni. Pagi tu kuliah subuh, perempuan, saya dah mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kuliah nak sampaikan tentang jihad lah. Takkan nak cerita Perang Badar, Assalamualaikum, takkan nak suara pala macam tu. Tak ada sikit pun rasa Zarifi 10 minit lagi hang akan kena stroke ni Zarifi. Tak ada pun perasaan itu. Tiba-tiba Dr. Aslina masuk minit yang ke-10. Tiba-tiba percakapan saya yang lancar tadi tiba-tiba jadi pelat. Apa pun? Apa? Slur. Slur. Okey, betul. Kan? Jadi pelat. Saya kata, apa pasal ni aku cakap bunyi pelat ni? Saya rasa jemaah perasan. Sebab saya pun perasan. Allah sayang kepada saya. Allah bagi saya teringat. Ada sahabat kami, saudara Afat kumpulan Raihan, vokalis kumpulan Raihan. Dia juga kena stroke. Saya pernah sembang dengan dia. Saya tanya, abang, dia muda daripada saya. Saya panggil adik, apa tanda kena stroke dulu? Dia kata, saya bercakap bunyi pelat. Allah bagi takdir saya teringat yang dia cakap dia pelat tu. Saya terus buat keputusan berhenti kuliah. Saya landing terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangun. Saya pegang handphone saya, puan. Bila saya pegang tangan kiri, jatuh. Dan saat saya bangun daripada meja kuliah nak berjalan nak keluar tu, saya dah rasa sebelah kiri ni sejuk. Saya tak pernah rasa macam itu. Tiba-tiba saya rasa, sudah dah, saya kata dalam hati, kena dah aku ni, kena dah ni. Perempuan, alhamdulillah. Rakan-rakan di surau tu semuanya amat hebat, bagus. Mereka terus, bila nampak saya keluar tu, mereka dah siap kereta di depan. Saya naik kereta, terus hantar saya ke
Takdir Allah, klinik dengan surau tu 3 minit saja, 3 minit setengah. Sampai ke klinik perempuan, buat pemeriksaan tekanan darah tu kan. Alat tu nama apa puan? Mikroskop apa? Okeylah, betul tu kan. Sekarang ni saya beli 2 doktor, satu di rumah, satu di pejabat. Sampai di klinik perempuan, tekanan darah saya 220 atas, bawah 120. Perempuan, bila doktor cakap macam itu, 220, 120, doktor di klinik kata, kamu dah stroke dah ni. Call ambulance. Saat itulah barulah isteri saya sampai, mak saya sampai, ayah saya sampai. Perempuan naik ambulans, ringkas cerita, terus hantar ke hospital UPM. Perempuan, saat yang paling mendebarkan dalam ambulans, isteri ada sebelah. Saya kata, adakah ini hari terakhir aku di atas dunia ini? Dalam hati saya doa, ya Allah, tolonglah ya Allah. Bagilah aku peluang kedua, ya Allah. Untuk aku jadi seorang ayah lagi, ya Allah, kepada 4 anak aku, ya Allah. Salah seorangnya anak istimewa. Ya Allah, tolonglah bagi peluang kepada aku, ya Allah, untuk aku jadi seorang ayah, ya Allah. Tuan-tuan, sampai di hospital UPM, saya takkan lupa jasa para doktor dan para jururawat. Perempuan, tuan-tuan semualah. Perempuan, bila kita sakit ni perempuan, pangkat tinggi mana pun dah tak bawa makna apa-apa perempuan. Kan? Sampai di hospital, nurse masukkan tube dalam apa perempuan? Dalam tu lah kan? Saya kata habis dah malu aku kat jururawat ni. Dia kata, Ustaz Zarifi yang duk ceramah macam ni je. Dia kata. Dah tak rasa malu dah. Dan saya nak ucap terima kasih kepada puan-puan, tuan-tuan, para jururawat dan doktor-doktor yang memberikan semangat kepada saya untuk bangkit semula. Puan-puan, bila sampai di hospital UPM, doktor sebut kepada saya dan keluarga, dia kata setelah dibuat yang tu lah kan, scan kan. Ada pendarahan. Lagilah saya berdebar, ya Allah, nak kena buat apa ni pula kan, apa kena buat pembedahan, buang tempurung kepala pula kan, ya Allah. Syukur alhamdulillah, ubat yang hospital UPM masukkan itu menyebabkan darah itu Dr. Sina tidak merebak kan, betul kan kalau salah istilah, tapi tak jadi parah lah. Alhamdulillah. Perempuan, sebulan saya berada di hospital UPM, termasuk dengan fisioterapi, rehab intensif. Perempuan, bila saya duduk di hospital UPM, asalnya kita boleh berjalan, kita boleh ke bilik air sendiri, tetapi saat daripada 15 Ramadan itu, doktor pesan, Zarifi, kamu bila nak ke bilik air, pastikan ada yang teman kamu. Jadi isterilah teman kita. Kita qada hajat pun isteri duduk depan kita, tengok kita. Ya Allah, kan? Malam-malam, alhamdulillah, adik-adik saya ambil cuti. Hariri, Ihsan, Ainadirah dan Fikri, mereka bercuti malam jaga saya di hospital UPM. Syukur alhamdulillah. Nak ceritanya tuan-tuan, bagaimana kita semua nak rawat, nak pulih hati kita, iaitulah tuan-tuan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Rupanya bila stroke ni, tuan-tuan perempuan kan, otot menelan kita jadi lemah kan. Jadi saya pakai tube tu, saya ingat seminggu. Rupanya pakai tube tu sakit ke perempuan kan? Perempuan sakit kan? Perempuan pernah pakai ke? Sakit perempuan. Sakit yang pertama dalam hidung ni. Yang kedua dia belaga dengan
Ni leher kita ni tekak dalam ni. Ya Allah sakitnya. Akhirnya bila balik di rumah sekejap, saya minta nak balik rumah sekejap. Kerana apa? Kerana nak raya. Raya yang pertama, doktor bagi balik 3 hari. Saya balik di rumah, Alhamdulillah 3 hari raya di rumah. Tapi pakai tube tu lah. Anak-anak makan ketupat, rendang lah apa. Allahu Akbar. Kita tak boleh makan lah. Akhir sekali perempuan, saya tak tahan, saya tarik buang tube tu. Tapi saya beritahu pada hospital UPM, saya kata tercabut sendiri doktor. Perempuan jangan beritahu doktor ya. Saya tak tahan, saya tarik. Allahu Akbar. Sakit dalam ni. Tapi saya tak tipu doktor, memang saya tak makan rendang. Saya tak makan waktu raya tu. Perempuan, ayat ini Allah bagi tahu kepada kita. Dan pasti kami akan uji kamu manusia-manusia. Ujian macam mana? Allah uji dengan perasaan takut. Allah uji dengan perasaan lapar. Allah akan uji dengan kekurangan harta benda. Dan Allah akan uji kita dengan kekurangan hasil tanam-tanaman. Maknanya harta benda kita akan diuji oleh Allah. Tetapi di ujungnya Allah bagi tahu. Wabashiris sabirin. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang bersabar. Perempuan, kita semua ada ujian masing-masing. Kalau saya tanya Puan Ummu Khalifah. Ya. Ummu Khawlah, Ummu Khalifah pula. Ummu Khawlah. Ya. Sehinggalah perempuan, tuan-tuan yang ada di belakang kan. Sama dengan Ustaz Faizal kita, pengerusi geng Surah Putrajaya. Kita semua ada masalah dan ujian masing-masing. Betul? Kenapa orang perempuan jawab kuat ni berbanding dengan lelaki? Kenapa? Ustaz, kami diuji dengan suami kami, Ustaz. Balik rumah, ya Allah, kain-kain setinggi gunung Everest, dia buat tak tahu je Ustaz. Kita semua ada ujian masing-masing, perempuan tuan-tuan. Kalau Allah tak uji kita, Allah uji suami kita. Kalau Allah tak uji suami, Allah uji ibu ayah. Kalau Allah tak uji ibu ayah kita, Allah uji anak-anak kita. Allah uji kita dengan berbagai cara dan berbagai pintu Allah uji kita. Tetapi perempuan, ayat di belakang itulah yang memberikan kekuatan semangat kepada saya. Wabashiris sabirin. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang bersabar. Khusus kepada sahabat-sahabat ibu ayah yang sedang diuji dengan kanser. Inilah cara Allah mendidik jiwa kita untuk dekat dengan Allah. Bagi nikmat untuk berdoa kepada Allah. Sahabat saya bulan lepas, Tuan Abdul Syakur bin Abdullah, seorang penolong pendaftar Universiti Al-Bukhari. Sihat-sihat, perempuan, sihat-sihat. Allah uji beliau dengan kanser lidah. Kanser lidah. Saya ziarah beliau, kalau tak salah 2 minggu lepas. Dengan kekuatan semangat beliau, rawatan kemoterapi dan seumpamanya, Alhamdulillah, kami dimaklumkan dalam grup WhatsApp kami, minggu ini ialah cycle kemo yang keempat kalau saya tak salah. Maknanya Alhamdulillah, makin kuat, makin teguh, makin kuat semangat beliau. Dan apa yang memberikan kekuatan beliau kepada kami, iaitulah sabar untuk menerima ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dirinya. Itulah sabar, dan ayat Al-Quran inilah yang memberikan kekuatan semangat kepada kita. Apa kekuatannya? Iaitulah orang-orang yang sabar. Allah akan memberikan dia rezeki daripada pintu yang tidak disangka-sangka, dan tentunya ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya. Perempuan, Ustaz Mahdia dah angkat tangan, itu tandanya dah habis topik yang kedua Ustaz ya. Kita berjeda seketika, nanti kita sambung ke topik yang ketiga. Setelah itu kita selanginya dengan zikir insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر